banyak lain sekali. Lepas tu kita nampak Kaido kat sini yang tengah tengok Rocks tengah lawan dengan Emu Saturn. Save some for me, Rocks. Whitebeard dengan Kaido tengah tengok Zebek lawan. Mungkin diorang cuba nak masuk tapi tak tahu kat mana. Macam alamak, apa benda ni kan. Aku nak join macam mana ni kan. Lepas tu dalam masa yang sama, suara kedengaran daripada jauh. Kaido, you damn brat. Big Mom datang naik Zeus dengan pegang pedang ni macam nak buat Kamosari. Dengan kilat-kilat kat belakang tu kita nampak member marah gila tu. I'll kill you, kata Big Mom. Lepas tu Kaido guna kuasa dia, you jealous, check this out. Kau ajar lah Kaido kan. Jealous ke? Serang. Si Whitebeard ni pun macam nak serang juga. Cuma aku tak tahu Whitebeard nak serang siapa. Kita nampak ekor-ekor haki kat situ. Dalam kejap, aku tengah risau ni dengan next page ni. Tiba-tiba semua orang nak buat kuasa. Kau tengok. So Big Mom nak buat teknik dia, Kaido pun tengah buat teknik dia, Whitebeard pun tak kenapa tiba-tiba nak buat teknik dia, Zebek tengah menjerit nak buat teknik dia juga, Roger pun dah ready. This is my catch, Garp. Kan? Garp pula ni yang sebenarnya aku nampak Galaxy weh. Dia nak buat Galaxy Impact ke apa? Itu dia weh. Oh my, wow.